contoh soalan temuduga kerajaan. Dalam menjawab soalan ini, pastikan anda mulakan dengan sebut bahawa integriti adalah keutamaan dalam perkhidmatan kerajaan. Kemudian, sebut tindakan profesional, tidak emosi dan berpandukan saluran rasmi. Akhir sekali, tunjukkan anda fokus pada penyelesaian, bukannya kepada konflik. Mari kita lihat contoh jawapan yang terbaik bagi soalan ini. Dalam perkhidmatan awam, amanah adalah perkara yang sangat penting. Jika saya ternampak rakan sekerja tidak amanah, saya akan menegur secara berhemah terlebih dahulu untuk mendapat kepastian dan memberi peluang kepada dia membetulkan tindakan. Sekiranya perkara tersebut berterusan atau melibatkan risiko kepada organisasi, saya akan laporkan melalui saluran rasmi seperti ketua unit mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bagi saya, menjaga integriti jabatan lebih utama dan tindakan mesti dilakukan secara profesional tanpa menimbulkan konflik. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan template fail temuduga, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni. Manakala bagi calon yang nak dapatkan rujukan temuduga kerajaan, anda boleh klik link dekat profil.